Bantuan 100 RM SARA akan dikreditkan mulai 9 Februari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa bantuan sumbangan asas rahmah, SARA, sebanyak 100 RM akan dikreditkan kepada semua warga negara Malaysia dewasa bermula 9 Februari 2026 sebagai sebahagian daripada inisiatif kerajaan untuk membantu rakyat menghadapi kos sara hidup, khususnya menjelang persiapan Tahun Baharu Cina dan Ramadan. Apa itu bantuan SARA? Bantuan sumbangan asas rahmah, SARA, ialah program insentif tunai yang dikreditkan terus ke mykat penerima untuk memudahkan pembelian barangan keperluan asas di pasar raya dan premis peruncitan yang menyertai rangkaian ini. Program ini merupakan salah satu langkah kerajaan dalam mengurangkan tekanan keuangan rakyat dengan memberi bantuan tunai langsung. Butiran utama pengumuman: 100 RM SARA untuk semua warga negara berumur 18 tahun ke atas akan dikreditkan pada 9 Februari 2026. Ia bertujuan memberi bantuan keuangan awal menjelang musim perayaan utama seperti Tahun Baharu Cina dan Ramadan. Program SARA ini sebelum ini telah dilaksanakan dan memberikan manfaat kepada sebahagian besar rakyat Malaysia dalam memberi barangan keperluan harian. Selain itu, Perdana Menteri turut membuat pengumuman penting lain semasa ucapan Tahun Baru 2026. Pembayaran fasa lain dan program berkaitan. Sumbangan tunai rahmah, STR, penerima bulanan STR akan menerima 200 RM yang dikredit terus ke mykat mereka bermula 9 Januari 2026. Untuk fasa pertama pembayaran STR, sejumlah 500 RM akan dikreditkan ke akaun warga negara yang layak pada bulan seterusnya. Ini selaras dengan usaha kerajaan untuk memperkukuhkan bantuan tunai kepada golongan yang memerlukan serta meringankan beban isi rumah. Matlamat kerajaan. Kerajaan, melalui pelaksanaan langkah ini, berhasrat untuk memastikan rakyat Malaysia dapat memenuhi keperluan asas mereka dengan lebih mudah, terutama apabila bermulanya musim perayaan dan bulan puasa yang tradisinya merupakan tempoh perbelanjaan yang lebih tinggi bagi kebanyakan keluarga. Langkah ini juga menunjukkan komitmen kerajaan dalam menangani isu kos hidup secara menyeluruh melalui bantuan berperingkat dan bersasar.